Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rakan-rakan akademik UPSI. InsyaAllah pada petang ni saya akan berkongsi daripada Pusat Pembangunan Akademik akan berkongsi tentang satu jerayawara yang bertajuk Pelaksanaan Pembelajaran Teradun Gantian ataupun singkatannya PTG. Jadi kita semua telah maklum tentang pembelajaran teradun, ya. Itu adalah biasa yang kita ingat setiap semester. Kita sering diupdate lah tentang berapa persen blended learning dan juga pada mulai bulan 6 yang lalu kita banyak menjalankan blended learning, ya. Jadi pada apa pula bezanya dengan PTG, ya, ataupun pembelajaran teradun gantian ini. Pembelajaran teradun gantian ini dia bertitik tolak daripada inisiatif oleh KPT melalui MEPTA, ya, iaitu Majlis E-Pembelajaran Universiti Awam, ya, IPT Awam, di mana bermula daripada depan ataupun dasar E-Pembelajaran Negara, kemudian kepada PTG inilah, ya. Jadi apa dia PTG itu nanti saya akan bincangkan lah, ya, tentang pembelajaran teradun gantian tersebut. Okey, pada petang ini secara asasnya, ya, akan membincangkan 4 perkara utama lah, ya, iaitu tentang latar belakang PTG, objektifnya dari segi pelaksanaan keberkesanan PTG, aktiviti dan pelaksanaan PTG, ya, dan akhir sekali insya-Allah jika masa mengizinkan kita akan ada sesi soal jawab, ya. Okey, pergi kepada latar belakang kepada PTG ini, ingin saya sebutkan di sini bahawa garis panduan pembelajaran teradun gantian UPSI, ya, telah pun diluluskan dalam Senet, ya, dan sebagaimana tertera di monitor, Senet telah pun meluluskan cadangan pelaksanaan penggunaan pembelajaran teradun ataupun PTG ini bagi semua program akademik, ya, yang ditawarkan di UPSI bermula semester 1 sesi 2020-2021, iaitu bermula semester yang akan datang inilah, ya, dan ini terdapat dalam minit mesyuarat Senet kali ke 189 bilangan 4 2020 yang bertarikh 12 Mei 2020. Okay, jadi mungkin ramai yang bertanya kenapa baru hari ini jerayawara ini baru diadakan. Ini kerana kita mengetahui bahawa semasa PKP ataupun PKPP yang lalu pensyarah memang begitu sibuk, ya, untuk melalui satu pengalaman baharu sesi PNP secara dalam talian. Jadi untuk PTG ini sebenarnya adalah salah satu mekanisme sebenarnya yang telah pun kita laksanakan. Cuma bila untuk PTG ini kita akan lihat nanti bahawa ia kelihatan lebih berstruktur bagaimana kita merancang untuk PTG ini. Okey, seterusnya adalah dari segi latar belakang. Okey, dari segi latar belakang secara keseluruhan, ya, ia merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, ya, Pendidikan Tinggi 2015-2025, di mana kita maklum bahawa dalam PPPMPT, ya, ini mempunyai 10 lonjakan dan lonjakan yang sangat berkaitan, ya, dengan pembelajaran teradun ataupun PTG ini nanti adalah lonjakan yang ke-9, iaitu pembelajaran dalam talian tahap global, ya, sebagaimana tertera ataupun ia dinamakan juga sebagai Globalized Online Learning. Dan di PSI fokus kita terhadap inisiatif ini ada
tiga inisiatif yang sangat ketara lah yang kita di PSI usahakan, iaitu blended learning ataupun pembelajaran teradun itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah OER ataupun Open Educational Resources, dan yang ketiga adalah Massive Open Online Courses ataupun MOOCs. Ini adalah tiga inisiatif yang kita cuba semarakkanlah pelaksanaannya di PSI bagi menjayakan lonjakan yang ke-9 ini. Dari segi takrifan kaedah penyampaian bagi secara umum bagi pelaksanaan PNP, kita semua sedia maklum ada dua jenis bentuk penyampaian yang kita seringkali menyatakannya di dalam dokumen-dokumen kita, sama ada dokumen program baharu ataupun semakan semula, iaitu apakah kaedah penyampaian, sama ada ia bersifat konvensional dan juga bersifat ODL. Dan yang terakhir tentang latar belakang ini adalah tentang prinsip utama bagi PTG ini adalah learning happens anytime, anywhere, anyway and anyhow. Jadi bila kita merancang PTG ini, maka keempat prinsip ini kita ambil kira dalam kita merancang PTG ataupun pembelajaran teradun. Okey, yang slide ini lebih merujuk kepada lonjakan 9 itu sendiri, di mana yang saya sebutkan tadi, lonjakan ke-9 ini untuk kita menyemarakkan lagi penyampaian pendidikan kita hingga ke tahap global. Dan sedia maklum dalam situasi COVID ini, kita setelah menyaksikan bahawa pembelajaran itu tidak mengenal sempadan dan ia merentas sempadan negara, dan pembelajaran boleh berlaku daripada mana-mana tempat jua. Seterusnya ialah inisiatif tentang inisiatif lonjakan 9 itu sendiri. Yang pertama iaitu menjadikan pembelajaran dalam talian sebagai komponen integral bagi pendidikan tinggi, di mana dalam depan menyebut bahawa pada tahun 2025 70% daripada kursus yang ditawarkan di IPT menggunakan pembelajaran teradun. Jadi itu adalah satu inisiatif dalam lonjakan 9 yang perlu dilaksanakan oleh universiti awam. Seterusnya adalah tentang definisi yang disebut dalam saya sebutkan tadi tentang kaedah penyampaian. Berlaku semasa kita melalui sesi semasa PNP PKPP iaitu semasa A192 hari itu, banyak persoalan yang timbul tentang sama ada apa yang kita lakukan sekarang ini telah pun menjadi ODL. Ada banyak persoalan di situ. Okey, di sini saya berikan takrifan daripada Surat Makluman MQA bilangan 93 2018 yang menyatakan apa itu definisi tentang konvensional ataupun takrifan konvensional, iaitu pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka sepenuhnya dalam bentuk kuliah tutorial amali termasuk pembelajaran di industri yang dikendalikan mengikut tempoh pengajian atau dengan gabungan pembelajaran dalam talian iaitu blended learning antara 30 hingga 60%. Yang dikatakan 30 hingga 60% ini merujuk kepada keseluruhan kursus yang ditawarkan dalam program tersebut. Ini sebab ini merujuk kepada program. Manakala bagi pengajian yang bersifat terbuka dan jarak jauh ataupun open and distance learning ODL, pembelajaran dan pengajaran dikendalikan dengan komponen khusus dilaksanakan secara dalam talian melebihi 60% daripada kursus yang ditawarkan dalam program tersebut. Jadi ini adalah ODL. Jadi jangan bimbang sekiranya sebab kita pun baru sahaja sebentar tadi mendapat
kita mendapat satu pemakluman ya tentang buat masa ini bermula minggu hadapan proses PNP kita akan dijalankan secara dalam talian sepenuhnya ya. Jadi adakah semester lepas kita telah menjalankan PNP selama 9 minggu secara online, dan sekiranya pada semester ini kita juga membuat online sepenuhnya, adakah program kita sudah sampai ke ODL? Masih belum ya, sebab 60% ya, kita tidak sampai kepada 60% tersebut ya, belum sampai lagi. Jadi jangan bimbang kalau 60% tu bermaksud kalau 8 semester pengajian, 4 semester penuh kita buat online pun masih belum kita mengubah mood kita kepada ODL ya. Jadi kita masih lagi dalam kategori konvensional ya buat masa ni. Seterusnya adalah dari segi depan 1.4.0 di mana terdapat fasa-fasa pembelajaran dalam talian. Mohon patah balik. Okey. Di mana fasa pertama iaitu masa mula-mula penyedaran kepada pembelajaran teradun itu dibuat, penggalakannya dibuat 30% secara dalam talian dan 5% secara pentaksiran secara dalam talian. Namun begitu, dia naik ya 50% pada bagi tahun 2016 hingga 2020 secara online ataupun pembelajaran teradun, 10% assessment. Namun begitu pada fasa ketiga iaitu pada tahun hadapan mengikut depan, pelaksanaan pembelajaran teradun perlu mencapai 70% ya mulai tahun 2021 hingga 2025 ya, dan pentaksiran dalam talian adalah sebanyak 15%. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita laksanakan ya di peringkat universiti. Seterusnya, bila bercakap tentang pembelajaran teradun gantian dan juga tadi pembelajaran online, ada definisi yang perlu kita rujuk ya, dan dinyatakan ataupun tertera dalam slide ya daripada paparan menurut Allen and Seaman ya pada tahun 2013, di mana beliau memberikan 4 kategori lah jenis pembelajaran ini, di mana pembelajaran tradisional adalah 100% bersifat bersemuka ya, melibatkan penulisan dan lisan ya. Manakala pada satu ketika saya ingat pada hujung pada awal tahun 2000 lah ya, di mana pembelajaran berbentukan web sering dilaksanakan ya, dan ini membawa kepada penggunaan web tersebut 1 hingga 29% ya, di mana pembelajaran menggunakan sistem pengurusan kursus ataupun sistem pengurusan pembelajaran yang dipanggil sebagai LMS dan juga laman web. Dan pembelajaran teradun melibatkan pembelajaran yang mempunyai gabungan ya di antara bersemuka dan juga dalam talian di antara 30% hingga 79%. Ya, ini bermaksud sekiranya kursus kita menjalankan ya, kalau kita melihat kepada SLT kita, sekiranya kita membuat pembelajaran gabungan dalam talian itu dari 30 hingga 79%, maka pelaksanaan kursus kita adalah dalam kategori pembelajaran teradun. Sebab tu sebelum ni ada kursus-kursus yang belum mencapai pembelajaran teradun kerana tidak mematuhi inilah persentage ini ya, iaitu 30 hingga 79%. Dan yang terakhir iaitu pembelajaran dalam talian sepenuhnya, ataupun kita kata ini adalah online courses, di mana pelaksanaan secara dalam talian adalah melebihi ya, bermula daripada 80% dan selebihnya lah hingga 100%. Jadi bermaksud di sini ada dalam talian, dan sekiranya 100% online maka tidak ada perjumpaan bersemuka. Okay, bercakap tentang pembelajaran teradun semasa ataupun dalam istilah kalau kita rujuk kepada garis panduan pembelajaran teradun, pembelajaran teradun sedia ada ini 1732 ini juga dipanggil sebagai PTS ataupun pembelajaran teradun sokongan, di mana satu merujuk kepada proforma
ataupun sebelum ini kita panggil rancangan instruksional yang kita muat naik ke dalam LMS kita ataupun di UPSI kita panggil sebagai MyGuru. Dan 7 di situ merujuk kepada 7 bahan pembelajaran yang dimuat naik, dan 3 merujuk kepada 3 aktiviti yang dijalankan dalam talian, dan 2 adalah bersifat penilaian ataupun pentaksiran dalam talian. Jadi itu adalah 1732, dan kesemua ini sebenarnya merujuk kepada aktiviti dalam talian. Sekiranya kalau bahan pembelajaran itu hanya dimuat naik, sebenarnya lah kalau mengikut kiraannya sekadar dimuat naik sahaja, sebenarnya SLT itu tidak mencapailah kepada 7 tersebut. Namun begitu, apa yang kita lalui sebelum ini ada sahaja 7 bahan, maka dia telah pun memenuhi lah, ada satu performa, 7 bahan, 3 aktiviti dan 2 penilaian ataupun pentaksiran dalam talian telah pun mendapat status blended learning. Jadi itu adalah yang amalan kita buat masa ini, amalan semasa. Seterusnya, ada 3 objektif kenapa pembelajaran teradun gantian ini dilaksanakan. Pertamanya adalah memperkasakan proses PNP dalam dari pembelajaran teradun itu sendiri. Saya sebut sebelum ini adalah pembelajaran teradun ataupun sekarang ni yang biasa itu dipanggil sebagai PTS, sokongan, pembelajaran teradun sokongan, dan dia menjadi sesuatu yang lebih berstruktur dipanggil sebagai pembelajaran teradun gantian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembudayaan PTG, ataupun pembelajaran teradun gantian ni saya pendekkan PTG, dapat menggambarkan mutu PDP di UPSI seiring dengan hasrat negara dalam era revolusi industri 4.0. Dan yang ketiga adalah untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan sesi PDP yang tidak dapat dijalankan secara bersemuka, seperti yang kita sedang lalui sekarang, melibatkan pandemik COVID-19, bencana alam dan lain-lain faktor, faktor kesihatan dan sebagainya, boleh kita dapat kita selesaikan ataupun kita dapat mengatasi masalah bersemuka itu dengan melaksanakan PTG ini. Seterusnya saya ingin memberi definisi PTG itu. Dah bercakap PTG ni lebih daripada 10 minit. So apa dia PTG itu? PTG ini adalah untuk mengupayakan pembelajaran dalam talian secara berstruktur dalam julat 30 hingga 80% daripada jam pembelajaran pelajar ataupun student learning time SLT berdasarkan formula 40-40-20. Sebelum ni 1732 dan sekarang bila PTG 40-40-20. Jadi apa pula macam mana pula timbulnya pengiraan ini? Formula 40-40-20 ini merujuk kepada 3 elemen utama, iaitu bahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan juga pentaksiran. 3 perkara ini bermaksud 40% bahan pembelajaran, 40% aktiviti pembelajaran dan 20% aktiviti pentaksiran. Dan ini digambarkan dalam agihan 30 hingga 80% dari keseluruhan jam pembelajaran pelajar ataupun SLT. Bagaimana kita nak laksanakan 40-40-20 ini? Seperti yang tertera dalam monitor, kita dapat lihat bahan PDP merupakan bahan dari pelbagai sumber, seperti rakaman video, rakaman audio, rakaman skrin, persembahan berbentuk penceritaan, animasi dan perisian web 2.0, simulasi animasi dan perisian web 2.0, simulasi realiti maya, AR, VR dan juga MR, syarahan dalam ataupun luar kelas, kandungan interaktif seperti tingling, perisian multimedia, video temu bual, video praktikal ataupun makmal dan juga rakaman lawatan industri. Itu boleh menjadi bahan-bahan PNP semasa kita merancang. Dan bagi aktiviti PNP pula,
ya, yang membawa kepada 40% lagi daripada SLT dari keseluruhan pembelajaran teradun, aktiviti boleh dilaksanakan secara fleksibel pada minggu kuliah yang telah dipilih mengikut rancangan mengajar ataupun performa kita, ya. Dan dicadangkan aktiviti dilaksanakan sebelum ataupun selepas bahan pengajaran disampaikan kepada pelajar, dan ini perlu berlaku dalam talian. Dan pentaksiran 20% adalah dijalankan sepenuhnya dalam talian. Ya? Jadi itu adalah bagaimana kita boleh merancang untuk melaksanakan PTG 40-40-20. Jadi soalan seterusnya, kenapa PTG? Ya, ada 5, atau bukan 5, 6, lebih satu. 6 justifikasi pemurnian pembelajaran teradun daripada PTS kepada PTG. Yang pertama, bagi menyokong pelaksanaan depan dasar pembelajaran negara 2011. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya menjadikan pembelajaran secara fleksibel. Ya, mungkin kita boleh melihat sendiri dari segi kualiti pembelajaran dalam talian apabila kita mendapat sebelum ini status 1732, iaitu blended learning. Tetapi dalam keadaan ini kita cuba melihat kepada pembelajaran yang lebih fleksibel melalui perancangan berstruktur yang dibuat, ya. Dan yang ketiga, mengikut kehendak revolusi perindustrian 4.0. Yang keempat adalah untuk kepuasan pelajar terhadap pengalaman pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran teradun perlu distruktur khususnya bagi kaedah dalam talian supaya pembelajaran berlangsung dengan berkesan. Jadi ini adalah lebih kepada penambahbaikan kepada pelaksanaan PTS, di mana sebagaimana kita maklum PTS lebih kepada bersifat kuantiti, iaitu ada 1732 maka dikira sebagai blended. Namun begitu untuk PTG ini aspek kualitinya ditambah baik sebab ia mengambil kira dari segi aspek SLT pelajar semasa kita merancang, mengira ia sebagai blended learning. Dan yang keenam, kandungan kursus dan interaksi dalam pembelajaran khususnya adalah secara dalam talian. Jadi dulu 1732 letak je bahan, sama ada dibuat secara dalam talian ataupun tidak telah pun dikira sebagai blended learning, ya. Jadi ini adalah fasa kepada untuk pemberkasaan, untuk pemberkasaan blended learning. Seterusnya, keberkesanan PTG antaranya dapat mengurangkan kos, contohnya adalah kos utility. Itu yang pertamalah kalau kita melihat dari segi utility, dan juga kos-kos yang lain. Yang kedua, sekiranya terdapat ruang-ruang yang terhad, dengan adanya pembelajaran teradun gantian ini, kuliah ataupun tutorial pada waktu malam dapat dikurangkan. Dan PDP dapat dijalankan walaupun pensyarah ataupun pelajar tiada di kampus, iaitu yang kita pun telah lalui semasa COVID-19 dulu. Dan yang keempat adalah mengoptimumkan penggunaan aplikasi dan teknologi ICT dalam PNP. Itu adalah seiring dengan kehendak IR 4.0. Okey. Disebut tadi tentang PTS, kat sini kita nampaklah definisi operasi PTS dan juga PTG. Di mana sebelum ini 2016 hingga 2019 formula PTS datang daripada 1732 tersebut. Namun begitu dengan ahli-ahli MEPTA telah pun melihat dan mengkaji dari segi bagaimana 1732 ini sebenarnya merefleksi kepada SLT itu sendiri, di mana bila kita lihat kita kaitkan dia kepada SLT, satu performa itu nilainya adalah hampir 5 jam, dan 7 aktiviti yang lebih kurang 40
ya, 40% ya, persen, maaf saya, 40%, bukan 5 jam, 5%, 40% dan 3 itu merujuk kepada 35% interaction ataupun aktiviti dan 2 kepada 20% pentaksiran. Ya, jadi melihat kepada keperluan performa itu yang menjadi sesuatu yang memang wajib, ya, dah memang wajib pelajar lalui dan pensyarah maklumkan, maka komponen satu itu dibawa, ya, dibawa kepada komponen aktiviti. Jadi sebab itulah kalau kita tengok kepada formula PTG itu 40, 35, 20 itu 5 ditambah kepada 35, maka akhirnya pada 2019 dalam e-book, ya, dalam e-book garis panduan PTG, formula PTG adalah 40 40 20. Sebenarnya dari segi aspek pengiraan SLT tidak banyak bezanya dengan PTS, namun begitu pendekanan dalam PTG ini lebih kepada kualiti pelaksanaan pembelajaran teradun itu sendiri, ya. Okey, seterusnya aktiviti dan pelaksanaan PTG. PNP akan dijalankan secara dalam talian sama ada bersifat sinkronus ataupun segera, real time. Macam kita buat Google Meet dengan pelajar kita, sinkronus ataupun asynchronous, tidak segera. Kita rekodkan dahulu dan kita post dalam MyGuru dan juga platform yang lain. Itu yang pertama. PTG dijalankan pada minggu yang kedua yang telah minggu kuliah yang telah dirancang, ya, iaitu sebagaimana kita telah rancang dalam performa kita. Kalaulah kita rancang macam contohlah apa yang berlaku pada hari ini, kita dah maklum bahawa tidak ada PNP secara fizikal, maka kita merancang untuk, kalau minggu depan kita dah rancang fizikal, maka kita merancang untuk kena tukarlah supaya ia menjadi secara online, ya. Jadi pelaksanaan online itu dalam minggu-minggu yang telah pun kita rancang, ya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, penilaian, ya, seperti ujian, kuis, tugasan, pentaksiran boleh dijalankan dalam talian, ya, untuk kita mencapai 20% ini. Yang keempat, isu berkaitan dengan rekod kehadiran, ya. Bila kita ada bersemuka, memang pelajar kita ni memang kita ambil kehadiran, ataupun kalau dalam kelas kita minta pelajar kita scan QR code, ya. Tetapi dalam pembelajaran teradun ini, rekod kehadiran digantikan dengan rekod penglibatan dan juga boleh menggunakan pencapaian pelajar, ya, menggantikan rekod kehadiran. Dan yang kelima, jaminan kualiti bahan PNP sewajarnya dibangun dan disunting sendiri oleh staf akademik, ya, bagi memastikan keaslian, terutamanya apabila, sebab ini melibatkan isu tentang jaminan kualiti lah, sebab kita nak menjalankan proses PNP, maka contohnya semasa kita memberi kuliah ataupun interaktif lecture secara synchronous, maka bahan-bahan adalah bahan sendiri, ataupun kita buat pre-recorded version, ya, kita rakam dulu, bahannya adalah bahan sendiri, ya, bukan daripada yang lain. Namun begitu kita bolehlah berkongsi, ya, untuk rujukan para pelajar kita kalau kita nak menggunakan sumber rujukan lain. Tetapi bahan utama yang diberikan kepada pelajar sebaiknya adalah daripada staf akademik sendiri. Baik, seterusnya diberikan contoh sekiranya kita hendak melaksanakan PTG ini secara segera ataupun sinkronus, ataupun tidak segera, ya, ataupun asynchronous. Okay, kita lihat dulu sinkronus, ya. Bagi pembelajaran secara sinkronus, ya, iaitu secara maya, real time, sebaiknya, ya, untuk 1 jam pembelajaran, ya, sebenarnya 1 jam pembelajaran ini memang kita galakkan maksimum. Okay, untuk makluman, melalui soal selidik yang dibuat kepada para pelajar sebelum mereka memulakan kuliah, sambungan kuliah minggu ke-6 A192 dan juga selepas mereka melalui pentaksiran A192, didapati majoriti, ya, lebih daripada 50%
para pelajar yang berjumlah lebih 10,000 yang mengisi soal selit tersebut, mereka memilih tempoh untuk synchronous adalah di antara 40 hingga 60 minit. Itu adalah tempoh yang paling optimum bagi pelajar untuk mereka mengikuti sesi PNP, sebab kita pun tahu bahawa untuk mereka dengar dan memberi tumpuan secara online sangat orang kata sangat demanding, dan juga menurut pelajar, mereka majoriti pelajar memilih 40 hingga 60 minit, iaitu ia selari dengan apa yang terdapat dalam e-book ini, yang mengatakan durasinya 1 jam. So ia boleh dijalankan secara telesidang ataupun teleconference, webinar dan juga audio masa nyata ataupun real time. Okey, aktiviti segera ini boleh melibatkan alatan interaksi masa nyata. So sebarang alatan masa nyata sebagaimana yang kita banyak gunakan semasa sesi PKP dahulu, iaitu kita banyak menggunakan Google Meet, Zoom, Webex, semuanya itu boleh kita gunakan ataupun menggunakan Microsoft Teams, dan perbincangan forum, pembentangan, perbahasan semuanya boleh kita laksanakan, ramai kita melalui apa yang telah pun kita lalui semasa A192 ataupun yang sedang melalui E201 sekarang ini. Kita banyak melaksanakan perkara ini, dan perkara ini bukanlah satu yang asing, melaksanakan perbincangan dalam talian, forum dalam talian, dan platform ataupun kaedah pentaksiran yang kita boleh gunakan adalah melalui pelbagai aplikasi 2.0 ataupun aplikasi-aplikasi yang lain seperti menggunakan Padlet, menggunakan Google Chrome ataupun Google Drive, menggunakan Kahoot, Edpuzzle dan sebagainya. Itu adalah aplikasi web 2.0 yang boleh kita gunakan semasa kita menjalankan pentaksiran segerak secara online. Dan bagaimana pula tentang perjalanan sesi PTG tidak segerak? Okey, bahan pembelajaran bagi 1 jam kuliah pembelajaran, bahan pembelajaran yang diberikan kepada pelajar yang merujuk kepada pre-recorded video yang kita record awal, 1 jam bagi SLT pelajar mempunyai video berdurasi 10 minit. Maksudnya video yang mempunyai kandungan yang begitu berkaitan, yang berkaitan kepada bahan pembelajaran sahaja yang kita masukkan, iaitu video berdurasi 10 minit, dan ini melibatkan rakaman video, animasi, multimedia. Jadi ini boleh dijadikan panduan semasa kita membina video untuk kita kongsikan dengan para pelajar. Bagi aktiviti pembelajaran, aktiviti yang kita rujuk adalah aktiviti secara dalam talian untuk 1 minggu, dan penggunaan alatan web 2.0, forum perbincangan, kaji selidik, maklum balas boleh kita laksanakan, seperti mana kita laksanakan untuk synchronous, tetapi ia tidak melibatkan masa nyata ataupun real time. Jadi inilah bezanya. Dan pentaksiran ataupun penilaian. Pentaksiran berterusan dalam tempoh 1 minggu. Pentaksiran berterusan dalam tempoh 1 minggu, dan kuis dalam talian, penilaian dalam talian, seterusnya tugasan dalam talian, tetapi ia bukan bersifat masa nyata. Itu perbezaan yang utamalah di antara synchronous dan asynchronous. Okey, sebelum saya mulakan dengan simulasi, mungkin kita boleh berehat sebentar, mungkin 1 minit untuk kita melihat semula ataupun melihat kepada nota-nota yang disalin tadi apa sebenarnya PTG, dan insya-Allah selepas 1 minit kita akan sambung semula. Terima kasih.
Baik, kita sambung semula. So kita melihat kepada contoh simulasi kepada kursus yang mempunyai 3 jam kredit dengan PTG 30%. Jadi kalau kita tahu, kita semua maklum, 3 jam kredit membawa jumlah jam SLT sebanyak 120. Bagi pelaksanaan 30% dalam talian, maka bermaksud 36 jam. Sekurang-kurangnya dijalankan secara dalam talian, dan selebihnya 84 jam ataupun bersamaan 70% dijalankan secara konvensional. So itu adalah satu contoh ataupun simulasi yang pertama. Seterusnya adalah bagaimana kita membahagi. Kita membahagi 30% dan 70% ini. 30% iaitu bahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan juga pentaksiran dengan nisbah 40%, nisbah 40% dan nisbah 20%. Itu untuk pembelajaran dalam talian, dan pembelajaran konvensional sebagaimana kita biasa rancang sebelum ni, syarahan, tutorial, makmal, belajar secara individu, belajar secara berkumpulan dan juga pentaksiran, dan mungkin juga ada peperiksaan akhir. Jadi itu semua adalah yang konvensional lah, yang bersifat bersemuka. Seterusnya, bagaimana kita merancang wajaran, wajaran bagi PTG ini. Kalau kita lihat bagi bahan pembelajaran 40% yang pertama, daripada 36 jam, contoh yang diberi ini, 14 jam dirancang untuk pembelajaran, bahan pembelajaran. Contohnya kalau kita tengok pada minggu 3, 4 dan 5 diadakan video interaktif, dan pada minggu 8 dan 9 ada kelas dalam talian. Jadi dekat situ kita tengok video 6 jam, dilaksanakan video selama 6 jam. Kemudian interaktif 5 jam. Dan kelas dalam talian 3 jam. Jadi kesemua ini membawa jumlah 14 jam. Yang membawa kepada 40% daripada 30% pelaksanaan ataupun 36 jam. Okay. Contoh yang kedua, aktiviti pembelajaran. Bukan contoh kedua lah. Seterusnya adalah aktiviti pembelajaran yang membawa kepada 40% tersebut juga 14 jam. Di mana pada minggu yang kita lihat, pada minggu 3 dan 5, aktiviti PADP individu ini sendirilah kendiri secara dalam talian dibuat selama 4 jam, perbincangan dalam talian 2 jam dan aktiviti berkumpulan 8 jam. Ini semua membawa 14 jam yang juga bersamaan 40% dari 30% keseluruhan SLT. Dan yang terakhir 20% pentaksiran yang membawa kepada 8 jam dalam contoh ini, di mana pada minggu 5 dan 6 diadakan tugasan yang membawa kepada 10%, dan ini adalah jumlah keseluruhannya 8 jam. Dan jika kita campurkan, maka jumlahnya adalah 36 jam, dan ini bersamaan dengan 30% daripada SLT yang berjumlah 120 jam. Bagi contoh yang kelima, rakan-rakan semua boleh juga menulis dalam bentuk ini 30 hingga 50%. Contoh yang pertama 30 hingga 50%, 11 hingga 18 jam. Aktiviti pembelajaran 30 hingga 50%. Sama juga, dan juga pentaksiran 10 hingga 30%, 4 hingga 11 jam. Dan jumlah ini mestilah melebihi 36 jam, sebab bagi PTG minimum adalah 30%. Jadi kalau kurang daripada 36 jam, maka dia kurang daripada 30%. Jadi namun begitu, kita maklum bahawa di Universiti Pendidikan Ustaz Idris ini kita mempunyai sistem proforma. Jadi kalau kita meletakkan julat 30 hingga 50% ini, sukar untuk kita merancanglah dalam proforma kelak. Namun begitu, buat masa ini proforma yang sedia ada, kita tidak mengambil kira PTG, tetapi kita merancang untuk pembelajaran teradun. Namun begitu, kita boleh laksanakannya
Namun begitu sebaiknya kita menetapkanlah berapa persen ataupun berapa peratus kita nak jalankan pembelajaran ta'adun mengikut 40-40-20 ini. Baik, yang seterusnya, bagaimana kita merancang rancangan pengajaran kita yang menggabungkan SLT dan PTG. Okey, kalau kita lihat kepada jadual ini adalah satu yang bukan yang tidak biasa kita lihat, namun begitu ada tambahan. Contohnya, bagi setiap topik diberikan ataupun kita merancang apakah bentuk-bentuk kaedah PNP dan juga pentaksiran, dan dibahagikan kepada ia bersifat self learning ataupun belajar sendiri ataupun secara guided bimbingan dan juga assessment. Okey, jadi yang agak pudar tu ia bersifat secara fizikal, bersemuka, dan yang agak terang merah ataupun warna maroon itu merujuk kepada online learning ataupun pembelajaran ta'adun, di mana dibahagikan kepada bahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan juga pentaksiran, di mana ini digabungkan keseluruhannya bagi mengira SLT 120 jam bagi 3 kredit. Jadi ini maksudnya kita masukkan keseluruhannya lah dalam dokumen. Jadi ini boleh dilakukan. Okey, seterusnya ini adalah contoh, mohon patah balik ke bawah lagi. Bawah 30% tadi. Naik atas balik, sorry. Lagi. Okey. Bagi minimum PTG 30% pembelajaran dalam talian, maka kita boleh merancang macam inilah 40-40-20. Kalau kita mengira dengan tepat, maka 4.8 jam. Tapi kita boleh bundakanlah, macam contoh tadilah, kita ada di antara 20 hingga kita ada julat 20 40, maka 30 hingga 50% untuk jam yang ini. Tapi yang ditunjukkan di sini adalah kalau kita kira dengan tepatlah namun begitu sekiranya kita buat 4 hingga 5 jam, ia masih lagi dalam 40%. Begitu juga itu untuk satu kredit 4.8 jam, 4.8 jam, 24 jam, keseluruhan 12 jam. Ini untuk kos kursus yang satu kredit. Dan kursus 3 kredit tadi banyak dah diberikan contoh, dan untuk kursus 2 kredit maka jumlah SLT minimum adalah 24 jam. Jadi ini dah dikira sebagai pembelajaran teradun ataupun kalau kita menyusun secara berstruktur dikira pembelajaran teradun gantian. Seterusnya, maksimum kita boleh laksanakan pembelajaran dalam talian 79 tadi. Okey, di mana maksimum yang kita boleh laksanakan bagi satu kursus yang satu kredit ni, yang satu kredit kita tahu bahawa ia adalah 40 jam, maksimum kita boleh buat pembelajaran dalam talian adalah 31 jam sekiranya kita nak buat dalam teradun. Masih lagi dalam pembelajaran teradun. Boleh tak kita buat 32 jam? Boleh tak kita buat 36 jam? Boleh, namun begitu status kursus tersebut bukan lagi pembelajaran ta'adun, tetapi kursus tersebut sudah masuk dalam kategori kursus dalam talian ataupun online. Jadi tak ada masalah lah, tak ada isu pun. Cuma dari segi kalau kita nak mengukur dia blended ke dia ni online. Jadi kalau kurang daripada 30 hingga 79% dia dalam kategori blended. Lebih daripada 80 dan ke atas dia adalah khusus online dalam talian. Jadi yang dalam talian ni lah yang kalau kita ukur lebih daripada 60%, maka mood kita dah tukarlah mood penyampaian kepada ODL. Jadi sangat masih banyak ruang, jangan bimbang kalau nak kata kita ni nak tukar kepada mood ODL tu lagi masih jauh lah jadi kita masih dalam kategori selamat, tidak ada masalah dalam dokumen kita, tak ada isu lah yang kalau bimbang dibimbangi berkaitan dengan MQA. Jadi yang seterusnya itu 63 jam bagi khusus 2 jam
khusus yang 2 jam kredit dan 94 jam maksimum ya untuk khusus yang 3 kredit kalau dia masuk dalam kategori pembelajaran teradun ya. Kalau lebih maka dia menjadi pembelajaran dalam talian. Itu sahaja. Okey, seterusnya bagi pelaksanaan ini pensyarah ada pilihan ya untuk menjalankan PTG. Boleh buat 30-70 ya, 30 dalam talian, 70% bersemuka. Boleh buat 40-60, 40 dalam talian, 60 bersemuka. Boleh buat 50 ya, 50 dalam talian, 50 bersemuka. Atau juga kita boleh buat nisbah-nisbah yang lain, 60-40, 70-30 boleh juga, ataupun dalam bentuk percentage yang saya nyatakan tadi ya. Jadi tidak ada satu yang mengatakan mesti kena 30-70, 40-60, namun begitu bergantung kepada keselesaan pensyarah untuk merancang PTG ini dalam julat 30 hingga 79%. Ya, jadi itu adalah cadangan pilihan untuk PTG. Ya, jadi itu sahaja ya perkongsian saya pada petang ini. Sekiranya ada sebarang persoalan, saya alu-alukan ya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Boleh angkat tangan ya, ada dalam Webex tu ada pilihan, ada ikon ya untuk angkat tangan. Boleh angkat tangan, insya-Allah Ustia yang ada akan melihatlah siapa yang mengangkat tangan dan kita akan panggil, kita akan jemput untuk bersuara lah secara lisan ya. Kita akan dengar suara siapa yang bertanya ya, dan juga boleh juga nak tanya soalan secara untuk yang di-type juga kita boleh tanya ya. Boleh ya. So far tak ada yang angkat tangan ni. Soalan yang di-type ada? Tak ada. Okey, kalau kita mungkin boleh bagi masa ya, mungkin 1 minit sekiranya mengambil masa untuk angkat tangan ataupun nak menaik ya. Tak ada. Di chat tu ada soalan? Bukan? Bukan ya? Macam ada. Itu ada tangan. Oh, tangan tadi Okey. Apa ke? Okey, Dr. Nurda kata untuk semester depan nampaknya 100% online dan bukan teradun. Ya betul, itu pun kita pun masih dalam keadaan tidak pasti sebenarnya. Saya pun kalau awalnya pada semester ini ya dibenarkan untuk bersemuka. Namun begitu dengan senario yang berlaku sebentar tadi, kita juga telah pun mendapat penyataan ataupun surat ya daripada DC ya, Nak Chancellor menyatakan dan juga surat daripada KPT yang menyatakan pada minggu hadapan mesti dijalankan secara dalam talian sehingga makluman yang akan diberitahu kelak. Bermaksud kita masih lagi dalam keadaan yang tidak pasti sama ada semester yang akan datang ini dijalankan secara dalam talian sepenuhnya ataupun mungkin di hujung semester dibenarkan secara bersemuka. Itu bergantung kepada makluman ataupun situasi dari masa ke semasa lah ya. Kita masih dalam keadaan yang tidak pasti. Boleh ya Dr. Nurul?
Jadi kita tak, mungkin semasa merancang, pensyarah perlu merancang, memilih ya. Kalau pensyarah memilih 100% online, boleh juga. Tapi bergantung, jadi bermaksud kita menjadi macam semester yang lalu, di mana awalnya kita merancang kita punya blended adalah 30% ya, tetapi semasa bila berlakunya PKP, kita mengubah kita punya performa. Jadi pada semester ini, kalaulah kita melihat kepada situasi, mungkin pada peringkat ini mungkin kita boleh rancang untuk 100% online, tetapi ini kita maklumlah mungkin akan berlaku perubahan ya di tengah-tengah semester. Jadi kita perlu bersedialah, maksudnya mungkin akan perlu melakukan perubahan tersebut sekiranya kita perlu mungkin perlu dilaksanakan secara fizikal. Jadi itu adalah situasi yang kita tidak pasti. Cumanya sekiranya kalau kita buat 100% dalam talian pada semester ini, ia tidak langsung memberi kesan kepada mood penyampaian kita semasa pendaftaran kita dengan MQA itu. Jadi kita tak adalah isu akan jadi ODL ya. Jadi tak perlu bimbang tentang perkara itu. Okey, Dr. Hazianti, dalam proforma A201 nak isi SLT tu macam mana? Okey, bagi proforma online, SLT kita isi macam biasa, namun begitu semasa kita merancang untuk membuat pembelajaran dalam teradun gantian ini, kita rancang secara offline, iaitu kita rancang dari segi 40-40-20 itu secara offline. Tapi kalau sebenarnya bila kita buat online ni, sebenarnya kalau kita merancang 40-40-20 tu, memang kita akan nampaklah sebenarnya, memang akan nampaklah dia berapa masa sebenarnya bahan yang kita beri pada pelajar dan juga berapa jam aktiviti pelajar untuk melaksanakan aktiviti secara dalam talian dan juga pentaksiran. InsyaAllah nanti PPA akan bagi satu template lah ya untuk membantu bagi pensyarah-pensyarah yang nak melaksanakan pembelajaran ataupun nak mengira SLT ini secara berstruktur. Okay. Seterusnya Dr. Nurul Huda, formula 40-40-20 tu hanya online. Konsep teradun mesti ada face to face dan di bilik kuliah. Betul. Sebab teradun daripada 30 hingga 79%. Jadi itu adalah teradun. Tetapi kalau kita melihat kepada definasi ya, definisi diberikan tadi, daripada 80% ke atas dia dah dikira sebagai, itu dari segi pengkategorian lah, dari segi aspek pengurusan dikira sebagai kursus online 80% ke atas. Jadi yang memang teradun ni memang within 30 hingga 79% sahaja teradun. Means Dr. Nurul memang ada di situ pembelajaran secara bersemuka. Jadi kalau untuk A201 ini, kalau kita merancang sepenuhnya online, maka dia bukan lagi PTG lah, sebenarnya dia dah memang jadi online courses. Boleh ke Dr. Nurul? Okey. Ada soalan lain ataupun ada pandangan? Ada siapa nak cakap? Okey. Dr. Nurul Nazira ya. Silakan Dr. Nurul Nazira. Dr. Nurul Nazira? Dah unmute, dah boleh bercakap? Soalan. Ya doktor, dengar. Okey, sebelum ini pecahan pemberat untuk kursus 60-40 dalam performa. Jadi untuk semester ini kiranya boleh diubah ke 40-40-20. Okey. Right, 40-60 itu adalah pembahagian peratus pentaksiran ya, bagi satu-satu kursus, iaitu 60% dijalankan secara kerja khusus dan 40% dijalankan secara final exam ataupun pentaksiran akhir. Namun begitu,
40-40-20 ini adalah merujuk kepada aktiviti pembelajaran dalam talian. Dia bukan peratus pentaksiran tu ya. So ini adalah melibatkan menunjukkan bagaimana pelibatan dalam talian tu, iaitu dari segi bahan pembelajarannya, aktiviti pembelajarannya dan juga pentaksiran daripada jumlah SLT. Jadi dia adalah dua yang berbeza ya, di mana 60-40 itu adalah peratus untuk pentaksiran dan 40-40-20 ini adalah peratus untuk pelaksanaan dalam talian bagi SLT. Jadi dia dua yang berbeza lah. Boleh ya Dr. Nurul Nazira? Okay. So, ada soalan daripada Dr. Hazianti, maknanya untuk A201 pensyarah kena upload di MyGuru according to 40-40-20 dan bukan 1732. Okey. Buat masa ini dalam MyGuru kita sebagaimana maklum kita baru sahaja membuat jerayawara untuk PTG ini. Jadi pelaksanaan 1732 tu masih berjalan. Jadi perekodan untuk 40-40-20 itu dijalankan secara manual. Jadi dari segi aspek pelaksanaannya dia masih lagi belum wajib ya. Saya terus menjawab kepada soalan daripada Dr. Christine. Ya, pilihannya PTG ini masih lagi dalam pilihan, cuma kita galakkanlah untuk peringkat awal ini sekurang-kurangnya bagi satu program mungkin 25% menjalankan secara PTG mungkin ya. Tapi kalau dah buat online, semuanya buat online itu tidak ada masalah ya, sebab memang dalam keperluan sekarang ni kena laksanakan online ya. Jadi sebenarnya bila online tu dia dah melebihi daripada PTG. Sebenarnya bila COVID ini PTG itu dah jadi macam dah melebihi daripada PTG lagi sebab kita terpaksa jalankan online ya. Jadi tapi kita nak mewujudkan satu inisiatif dan juga motivasi untuk semua melaksanakannya walaupun selepas COVID. Jadi COVID ni memang kita tidak ada pilihan. Kalaulah dalam keadaan memaksa mungkin kita kena buat sampai satu semester online. Tapi yang semester lepas memang kita sebenarnya telah membuat teradun ya, ada gabungan. Jadi apapun untuk hari ini, untuk jerayawara ni kita nak memaklumkan kepada semua bahawa ini adalah satu pelaksanaan, namun begitu pelaksanaannya bermula pada semester ini tetapi ia tidak diwajibkan untuk semua kursus. Okay, ada soalan lain? Okay, sama-sama. Okay. Jadi kalau tidak ada soalan, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah rekod dan juga slide ya, akan dikongsikan dengan rakan-rakan dan juga PPA akan memberikan template yang mungkin akan membantu ya, rakan-rakan yang ingin melaksanakan PTG ini nanti. Ya, jadi bagi pihak PPA kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan rakan-rakan semua untuk bersama-sama dengan PPA petang ini untuk jerayawara pembelajaran takadun gantian. Sebarang pertanyaan bolehlah dipanjangkan ke Pusat Pembangunan Akademik dan insya-Allah kami akan membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.